Al-Fatihah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya kita bersyukur kerana dapat berjumpa pada pagi ini meneruskan kuliah duha kita, penerangan daripada kitab Sakaratul Maut sampai muka surat 238. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya ingin menyebut beberapa perkara. Yang pertama sekali, semasa bulan puasa nanti bulan Ramadan nanti, atas cadangan tuan-tuan, maka kuliah ini berjalan seperti biasalah Tambahan pula, dengan cara itu dapat kita peluang untuk bertanya-tanya tentang puasa itu jadi tuan-tuan boleh gunakan masa nanti selain daripada penerangan. Nanti saya akan terangkan cerita puasa sajalah. Ini bulan Ramadan dah. 4 kali itu saya akan terangkan cerita puasa dan tak belajar kitab ni tak belajar kitab ni. Tuan-tuan pun boleh bertanya. Jadi dalam bulan Ramadan itu sebenarnya kita perlu melihat keadaan jauh lebih mudah urusan kita lebih mudah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan juga dengan sejarah puasa umat Islam dan umat terdahulu Ini sebagai tambahan pengetahuan Lain daripada kita mendengar penerangan kitab Sakaratul Maut, kita juga dapat tambahan pengetahuan Puasa Ramadan ini yang kita buat ni diwajibkan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam sampai akhir Ayat ini diturunkan oleh Jibril alaihi salam di Madinah tahun kedua Hijrah dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadannya terus saja berpuasa. Manakala sebelum Islam sebelum Nabi Muhammad SAW, puasa juga merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi dan umatnya Nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam misalnya, Adam, Idris, Nuh. Nabi Idris tidak ada cerita berpuasa, Nabi Adam tidak ada, tapi Nabi Nuh mula timbul ibadat puasa ini Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa dan umatnya juga berpuasa. Bagaimana puasanya tidak jadi masalah tak wajib pun kita tahu. Adakah 30 hari, adakah 60 hari, tidak jadi masalah. Tak wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu puasa Nabi kita. Puasa Nabi Muhammad kita wajib tahu iaitu dari subuh sampai ke maghrib. Kemudian Nabi Musa, ada riwayat kata dia berpuasa hari Ashura. Hari Ashura ni hari yang ke-10 bulan Muharram. Kan kita ada puasa Ashura, ada bubur Ashura puasa Ashura. Puasa Ashura itu sunat di dalam Islam Nabi Musa itu bahkan orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari ke-10 kerana menganggap Nabi Musa itu selamat daripada Fir'aun pada hari Ashura. Itu pun tidak jadi perkara yang kita mesti tahu dengan tepat Yang penting sudah diakui di dalam sunnah. Hari yang sunat berpuasa ada banyak, salah satunya hari Ashura hari yang ke-10 bulan Muharram. Nabi Yunus pun berpuasa juga dan Nabi Daud pun berpuasa juga. Jadi kita dapati Nabi yang terdahulu berpuasa Ada juga agama bukan Islam yang umatnya berpuasa tapi puasanya tidak menepati syariat Islam.
Itu kita abaikan ya. Dalam surah Baqarah tadi ayat 183 ya, menegaskan kewajiban berpuasa. Tujuannya supaya kita bertakwa. Takwa itu bukanlah semata-mata maksudnya takut ya, tapi kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semasa berpuasa, kita menjaga akhlak kita, kelakuan kita, cakap kita, pendengaran, penglihatan. Kemudian kita buatlah amal ibadat, solat sunat ya, baca Quran, istighfar, salawat, zikir sebagainya. Itu ciri orang bertakwa lah ya. Jadi puasa ini tujuannya menjadikan kita orang bertakwa ya. Kemudian kalau belum tahu boleh saya ulang ya tentang kadar jam berpuasa ya antara negara. Jadi jemaah kita akan ada yang akan menunaikan umrah ya. Kak Long dengan adik itu bila besok ke? Malam ni ke ya? Malam ni ya. Jadi sampai dah. Tak apa ya. Jadi dia akan apa? Dia akan berpuasa juga di nanti di Mekah lah atau Madinah. Jadi puasa di Mekah Madinah ni lebih sedikit daripada tempat kita ya. Dia sekitar 14 jam lah. Atau 13 hingga 16 jam. Hingga 15 jam. Mengikut keadaan siang. Ya, panjangnya siang. Bagaimanapun ada negara yang umat Islam terpaksa berpuasa lebih 18 jam ya. Greenland misalnya. Iceland, Finland, Sweden, Denmark dan lain lagi ya. Puasanya sekitar 18 jam lebih. Jadi lama tu ya. Kalau kita ada menantu kerja ke Denmark, tak usahlah beritahu ke kawan ya. Saya puasa ni rasa tak dapat jemaah di Suara Imbung lah. Saya raya pun di Denmark tahun ni ya. Kita kata Alhamdulillah dapat merasa puasa di negara orang ya. Tapi percayalah cakap saya 2 hari je dia pergi. Balik dah. Tak teraya dah. 19 jam puasa. Dia kata kat kita lah, kau sini dah buka, dah sembahyang tarawih, dah murah dah. Dah tadarus, dah balik, dah tidur. Dia ke sana baru menunggu waktu maghrib. Jadi tak teraya dia. Kita syukurlah ya. Kita 13 jam setengah lebih kurang gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih halus lagi, orang-orang tinggal di negara yang waktu siangnya panjang ya. Mataharinya lama, siangnya panjang. Tidak ada masalah pun ya untuk berpuasa selama 18 jam, 19 jam ya. Tak ada lah kita dengar dia ramai-ramai datang masuk negara kita 13 jam. Atau dia pergi ke tempat yang lebih singkat lagi masa ya, Argentina 9 hingga 11 jam ya. Contohnya ya, New Zealand pun sama ya, di sebahagian kawasan. Jadi tak ada lah kita dengar dia pergi ke negara yang waktu berpuasanya tak lama ya. Tak ada. Sebab apa? Jawapannya satu saja jawapan, karena imannya ya. Iman di dalam hati, di dalam dada, di dalam diri yang menjadikan mereka terdaya ya, berpuasa hingga 18 jam lebih ya. Kita 13 jam setengah lebih kurang. Janganlah kita mengeluh ya, janganlah kita rasa borek ya. Tuan-tuan dan puan, masuk kepada kitab kita muka surat 238 ya. Sambungan penerangan daripada yang terdahulu kisah sahabat-sahabat yang syahid ya, yang terbunuh dalam peperangan. Inilah kepahlawanan para ahli syurga ya. Bukan ahli syurga tu berperang ya. Orang yang akan masuk syurga, ciri-cirinya kalau dunia ni itulah dia ya, mati syahid. Nanti makcik pun pergi apa kan? Pergi dengan anak-anak kan? 19 bulan kau. Mungkin lagi mula puasa kan? Akan berpuasa di sana lah ya. Tapi tak kisah. Kalau iman kita yang menyuruh kan, tahannya puasa ni ya. Okay.
Kita terus ya. Jadi orang yang masuk syurga, kisah-kisah sebelum ni yang saya terangkan itu, di dunianya dia mati syahid ya. Mereka adalah para pendahulu kita dan mereka orang yang soleh. Orang tu sebelum kita ya. Mereka sebenarnya para pejuang agama Allah yang telah memartabatkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Selepas Rasulullah wafat ya, maka ajaran Islam diteruskan oleh sahabat-sahabat ya. Dan mereka berperang juga ya, oleh kerana ada ancaman, ada percubaan menyerang ya daripada orang kafir, mereka tidak jadi masalah ya. Mereka berperang juga, tidak akan mati syahid. Mereka tidak mengutamakan harta, isteri dan anak, iaitu keluarga lah ya. Yang utama adalah Allah. Jadi kita lihat contoh yang sangat jelas Nabi SAW ya. Kalau dia mengutamakan harta, maka dia akan jadi orang yang terkaya ya. Pemimpin dunia, pemimpin negara Islam. Mana ada pemimpin dunia yang miskin? Tak ada ya. Khalifah yang 4 hidup susah juga. Kalau mereka nak kehidupan dunia yang senang, boleh dah ya. Sayyidina Ali lagi susah. Dia kata dia tak nak nanti hidup senang dunia. Di akhirat nanti Allah kata kamu sudah senang di dunia. Semua kesenangan kamu dah rasa. Jadi tak boleh dia merasa kesenangan akhirat. Padahal kalau dah masuk syurga, semua kesenangan akhirat dalam syurga kita boleh rasa ya. Tapi Sayyidina Ali begitu hatinya ya. Tak nak hidup senang dunia ni, biarlah senang di akhirat nanti. Jadi Nabi SAW, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan salafus salih ya, dan generasi selepas sahabat itu, mereka mengutamakan Allah. Mereka beribadah di malam hari jika kegelapan telah datang ya. Jadi malam pada umumnya gelap lah pada masa itu ya. Sekarang ni terang. Tapi mereka pada waktu malam itu beribadat ya. Betapa banyak pahala orang mengalirkan air mata di pipinya. Betapa banyak orang-orang yang beribadat ya, yang takut dengan Allah, rasa berdosa kepada Allah ya, takut dosanya tidak diampunkan hingga dia menangis ya. Jika datang seruan jihad, maka singa-singa hutan bersiap sedia. Bila-bila masa ketua negara mengatakan perlu menyiapkan pasukan perang ya, maka semua orang Islam lelaki yang dewasa seperti singa ya, memang bersiap untuk berperang. Ketika itulah ya, ketika itu. Dan mereka menyongsong kematian demi menggapai impian. Impian ini masuk syurga kerana mati syahid. Mati syahid adalah mati yang utama ya, yang tinggi, yang diberi kepada orang berperang ya, menentang orang kafir ya. Wahai Tuhan, utuslah kepada kami orang seperti mereka yang mengembalikan kami, bagi kami kemuliaan yang telah lama hilang ya. Hari ini tak ada lagi dah orang yang kita kata dia berani untuk berjihad, berani untuk mati syahid ya. Sebab itulah pengarang kitab mengatakan, ya Allah, kembalikanlah, berilah orang generasi begitu kepada kami, kerana kemuliaan telah, bagi kami kemuliaan yang telah lama hilang. Kemuliaan kita bukan kerana menjadi manusia yang kaya ya, masyarakat yang kaya, tidak. Tapi kemuliaan adalah di segi agama, iaitu mati syahid, berani berperang hingga mati syahid. Inilah para pendahulu kita yang telah mengibarkan bendera la ilaha illallah, sama ada daerah Gunung Ganang, Bukit Bukau, sungai-sungai dan lautan samudera ya. Masih ada lagi sekarang ni ya, tapi tidak seperti dahulu lah ya. Semangat berjuang tu. Ada pun generasi yang datang setelah mereka sentiasa menyaksikan kekalahan, bukan kemenangan, kegagalan bukan kejayaan ya, kehinaan bukan kebanggaan. Orang yang hidup di zaman yang akhir ya. Kalau sekitar tahun 800 Hijrah tu, masih lagi ya,
masih lagi kuat. Sultan Muhammad Al-Fatih ya, berjaya dengan tenteranya itu sekitar tahun 800 lebih ya. Maknanya masih ada lagi, tapi sekarang 1400. 600 tahun selepas itu sampai zaman kita ini, maka semangat juang yang hebat pada diri orang yang kuat amalannya, banyak solat sunatnya dah tak ada lagi dah ya. Kenapa? Sebab mereka reda dengan kehidupan dunia dan menjual akhirat. Pengarang kitab mengatakan begitulah ya. Nah, kita insyaAllah tidak menjual akhirat ya. Tapi jangan sampai kita reda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kita terima, kita lalui ya. Tapi hati kita tidaklah setakat kehidupan dunia ya. Hati kita masih juga menyediakan kehidupan akhirat ya. Bahkan yang paling hina adalah menjual agamanya ya, merendahkan, menafikan agamanya untuk hidup senang di dunia. Kalau kita kata ramai orang macam ni, memanglah ramai ya. Memanglah ramai, sebab di akhir zaman ni nak mencari orang yang menjaga agamanya dalam kehidupan dunia tidaklah mudah ya. Tak mudah. Mereka hanya reda dengan bercocok tanam, berniaga, jawatan, bisnes, isteri dan anak, keluarga. Tapi merupakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Quran dikatakan syurga itu seluas langit dan bumi ya. Al-Duha samawati wal ardh ya. Jadi syurga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya Allah sediakan syurga yang sangat luas ya. Tapi orang yang merebut ya syurga ini tidak ramai ya. Tinggalkan, bahkan kalau kita fikir kalau semua orang merebut syurga, adakah semua boleh masuk syurga? Jawapannya masih boleh masuk ya. Allah punya kuasa ya. Tapi orang tidak merebut syurga. Dengan demikian nafsu lebih utama berbanding dengan prinsip terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan ya. Maksud ayat dalam surah Fatihah ini, kita mengatakan Allah yang kita sembah. Betul lah ya. Orang Islam itu Tuhannya Allah, betul. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi minta pertolongan ini kita kata berdoa kepada Allah, betul ya, bukan kepada yang lain. Tapi pergantungan itu tidak kuat ya. Kalau kita tanya, kau doa ke siapa ni ya? Ya Allah lah ada jawab. Betul itu ya. Kau kalau susah, kalau minta tolong, kalau ada hajat, berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Budak pun tahu ya. Tapi pergantungannya tidak kuat ya, tidak kuat. Dia dah doa lah, tapi entahlah dia. Macam ni hidup taklah senang-senang ya. Doa apa ya, doa dah ya. Ya, baru balik ke Mekah, berdoa depan Kaabah. Tak ya, makbul doa. Ada pergantungannya tidak kuat. Dia terus bergantung sepatutnya ya. Tidak makbul, tidak jadi masalah. Allah akan makbulkan juga kemudian ya. Dia minta sekarang juga. Sekarang boleh berlaku sekarang ya. Lagi nak hujan misalnya ya. Kita meninggalkan rumah. Kita bergerak ya. Guruh pun bunyi. Langit pun gelap ya. Kita kata habislah ya. Baju yang kita sedai tadi ya. Terlupa lah nak menaduhkan ya. Nah, kalau kita risau pun tidak ada guna. Baiklah kita tawakal. Pergantungan kita tu kena betul. Kalau kita risau hujan lah ni, maknanya pergantungan tidak betul. Tak betul tu. Kita minta tolong kepada Allah ya. Maka bulatkan hati, muktamadkan pergantungan kita. Kalau Allah nak hujan, memang hujan. Kalau Allah tak nak turunkan hujan, tak turunlah hujan ya. Jadi itu contoh ya. Contoh yang lain sama juga ya. Masa depan anak-anak kita macam mana lah nanti kita dah tak ada dia. Ya, kita lah banyak menolong daripada koci sekolah ya, dan nikah lah ya. Kita selalu yang bagi duit. Kita dah tak ada channel lah ni contohnya. Maknanya pergantungannya tidak betul ya.
Tidak betul. Pergantungan terus kepada Allah, ya. Serah kepada Allah. Bahkan nasib kita di dalam kubur dari akhirat tak boleh kita ragu-ragu, ya. Macam mana lah ni, ya. Tak boleh ragu-ragu, ya. Pergantungan mesti. Kalau kita mohon ampun, yakinlah Allah ampunkan dosa kita. Jangan cakap ke orang, ya. Tak boleh cakap ke orang. Kita saja, ya. Sebagai contoh yang lainnya, pergantungan tu lebih kurang maknanya dengan tawakal lah, ya. Kalau lagi malam kita nak tidur, ada tak kemungkinannya orang curi harta kita, ya? Kemungkinan berlaku sesuatu pada rumah kita, kemungkinan berlaku sesuatu pada anak kita masih di jalan balik dari kerja, kita dah tidur dah. Adakah semua tu menyebabkan kita tak tidur? Tak tidur dah. Beberapa hari dah kita kata, kenapa aku tak tidur? Saya banyak benar lah, saya benar fikir kalau berlaku benda tu masa saya tidur, tak tidur dah. Tak betul je. Hakikatnya kita tidur juga. Kenapa kita boleh tidur sedangkan bahaya boleh berlaku? Harta kita boleh dicuri. Anak kita kalau masih di jalan-jalan mungkin kemalangan. Tapi kita boleh lelap. Sebab apa tu? Sebab pergantungan kita betul. Tawakal kita ketika itu betul. Kita nak tidur, Allahumma bismika ahya wa amut. Bismillah tawakal kepada Allah. Kita pun tidurlah, ya. Boleh pula. Jadi ketika itu pemahaman dia kepada tawakal, kepada pergantungan itu betul. Waktu yang lain tidak betul, ya. Lebih takut kepada ketentuan orang boleh beri atau tak beri, ya. Orang boleh tolong atau tak tolong dia. Lebih takut dia kepada itu daripada ketentuan daripada Allah. Jadi kalau kita boleh memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu kepada Allah kita sembah, maka kita tidak lari daripada mohon pertolongan kepada Allah. Makbul tak makbul serah kepada Allah, ya. Barulah nanti meningkat kepada berjihad, ya. Itu asasnya dan minta tolong kepada Allah. Pekerjaan dan kesibukan serta kemegahan lebih mereka utamakan berbanding beribadah kepada Allah dan berjihad memperjuangkan agamanya di muka bumi ini. Jihad itu pula bukanlah semata-mata berperang, ya. Kita berusaha untuk kebaikan agama kita, ya. Memenuhi tuntutan agama, ya. Yang tuan-tuan buat ni jihad juga lah ni, ya. Mengada ke kelas ni, ya. Tuan-tuan yang datang pula jihad juga. Mengorbankan masa berehat di rumah, ya. Jihad lah tu, ya. Kita beri derma jihad, ya. Kita tolong orang pun jihad juga. Letih kita, ya. Kurang duit kita sebab menolong orang. Jihad lah tu, ya. Jihad terbesar memang berperang, ya. Tapi jihad yang lain berkaitan dengan agama perlu kita pahami, ya. Umat ini diutus untuk berjihad, bukan bercuruk tanam atau bermain-main, ya. Bukan untuk kehidupan dunia semata-mata. Umat ini kita lah, ya. Jadi jihad tadi kena fahamkan, yang paling tinggi berperang, di bawah berperang itu sangat banyak lah. Segala usaha kita berkaitan dengan agama kita, ya. Jihad itu, ya. Kami tidak mencela pengarang kitab. Dia tidak mencela, ya, rucuk tanam, berniaga maupun usaha lain, ya. Sebab semua itu dibenarkan, bahkan wajib hukumnya, ya. Mencari nafkah wajib hukumnya, ya. Tak mencari nafkah sampai kita tak ada pula makan minum, tak betul, tak boleh, ya. Ya. Hingga orang Islam lemah pula, ya. Orang Islam semua pengguna, tak ada yang berniaga. Ekonomi dikuasai oleh orang kafir, tak betul, ya. Tak betul juga. Tapi semua itu jika dijadikan matlamat dalam kehidupan hingga kehidupan yang penting terabai, ya, di situlah agama mencelanya, ya. Saya bagi contoh dalam buku ni, ya, bercocok tanam, ya, bertani lah, ya. Sampai dia tidak ada masa, tak sempat dia nak sembahyang, ya. Dia pergi kebun bulan puasa, ya. Tak salah, ya. Baiklah.
dalam 2 jam panih kena balik lah ya. Ini sampai ke petang kan, malam kan memang tak pergi tarawih ya. Tak pergi dia tak teraya orang pergi tarawih ya. Kita kata apa pula tak teraya, saya susah hidup saya. Saya kerja kebun ya. Saya menoreh motong ya. Tak boleh dijadikan alasan tu ya. Tidak dicela ya pekerjaan kita ya. Tapi kalau mengabaikan ibadat, disitulah celaannya ya. Seorang bekerja langsung tak sembahyang, seorang lagi bekerja masih ya menjaga sembahyangnya. Jadi adakah pekerjaan yang dicela? Tidak. Perbuatan orang itu yang dicela ya. Berniaga ya. Kalau tak mengganggu waktu sembahyang, terbaiklah ya. Tapi kalau langsung tak boleh sembahyang ya, alasannya tak boleh, bisnesnya besar, tak boleh tinggalkan ya. Sekejap saya tinggalkan mungkin rugi. Yang tu dicela ya. Jadi pastikan kehidupan dunia kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita buat, jangan sampai dicela dan akhirat menjadi sesalan ya. Di akhirat nanti menyesal. Di dunia berniaga memang hebatlah ya. Sangat senang, kaya raya ya. Di akhirat menyesal. Kalau menyesal saja tak apa. Kalau Allah kata kau ni dah menyesal ya, tak apalah. Yang lain tak payah kira lah ya. Tak payah cek, tak payah semak amalan kamu. Macam tu senang ya. Tak. Nyesal juga ya. Tapi amalan tetap juga ditimbang, disemak ya. Kalau pahala ya kurang daripada dosa yang banyak, maka ancamannya azab neraka ya. Jadi kita berhati-hatilah ya. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada agama kalian, nescaya kalian akan mendapatkan semua kebaikan, kemenangan, kebanggaan. Kurangkanlah daripada menurut hawa nafsu, nescaya kalian kelak akan menjadi penghuni syurga sebagaimana para pendahulu kalian ya. Jadi kita mengikut hawa nafsu itu maksudnya keperluan kita dibenarkan ya, silakan. Tapi hingga kita lupa kepada menyiapkan amal ya. Seolah-olah tak mati-mati ya, padahal tiba-tiba mati. Jadi yang tu yang dicela ya. Menghabiskan masa untuk kehidupan dunia tanpa menyiapkan amal ya. Tuan-tuan dan puan ya. Muka surat 241, indahnya syurga ya. Alangkah indahnya syurga ya. Pengarang kitab memulakan dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Apa makna dia ya? Itulah maknanya yang bila orang nak ceramah dia cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Itu dah. Tapi pengarang kitab ni dia terjemahkan. Itulah bunyinya ya. Ya. Jadi sesiapa pun yang nak berceramah nak berucap memulakan sama lah tu Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah maknanya apa dalam buku ni ya. Selepas itu ya, wahai kaum muslimin, marilah kita sama-sama mendengar kata Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika meriwayatkan kepada kita sebuah hadis yang menyentuh perasaan dan tidak seorang pun dapat memahaminya melainkan orang yang bersedia mendengarkan dengan baik. Abu Hurairah meriwayatkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat satu masa dia bertanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah di akhirat kelak kita akan melihat Allah secara terus? Adakah di akhirat nanti kita boleh tengok Allah lah? Tengok terus ya. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu terhalang daripada melihat bulan purnama pada malam hari di langit yang cerah dan tidak berawan? Nabi nak jawab, tak ada masalah ya. Tapi Nabi tanya ya, kalau kamu tengok bulan purnama ya, malam 5 boleh, 6 boleh ya. Tak boleh 5 boleh, 6 boleh. Tiap-tiap bulan ya. Kalau Nabi kata tidak berawan ya, tak hujan, langit cerah, adakah kamu terhalang melihatnya ya?
Tidak ya. Tapi kalau bulan masih rendah lagi, anak bulannya, terlindunglah ada pokok-pokok dekat rumah kita. Memang tak nampak bulan tu. Tapi kalau bulan di tengah langit, malam 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya, bukan minta orang. Jadi Allah tu begitulah melihatnya. Jangan kita kata agak Allah ni tinggi lah. Tak perlu, tak boleh, tak dibenarkan ya. Tak payah fikirkan adakah Allah tu tinggi sampai kita boleh nampak dengan terang, tidak. Pegang saja yang kita diberitahu, iaitu Nabi kata, Nabi bertanya begitu, sahabat kata tidak. Sahabat maksudnya kalau bulan purnama tidak susah untuk melihatnya. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu akan melihat Allah kelak di akhirat secara terus tanpa penghalang sedikit pun, sebagaimana kamu melihat bulan purnama pada malam hari atau melihat matahari pada siang hari ya, pada saat langit cerah dan tidak berawan. Sahabat itu bertanya, adakah kita boleh melihat Allah di akhirat nanti ya? Maka Nabi jawab, ya, seperti melihat bulan pada pertengahan bulan atau melihat matahari di langitnya dalam keadaan cuaca cerah. Jadi ada tujuannya pertanyaan tu dengan pelajaran kita ya. Begitulah keadaannya melihat Allah. Kemudian Rasulullah menceritakan di akhirat nanti Allah akan menghimpunkan semua makhluk dari orang terdahulu hingga orang yang hidup menjelang hari kiamat tiba. Orang terdahulu Nabi Adam, keluarga Nabi Adam, Hawa ya, anak-anak Nabi Adam, sampailah kepada kita, sampailah kepada orang yang hidup ketika berlaku hari kiamat atau sebelum kiamat berlaku. Maka semua orang daripada Nabi Adam sampailah orang yang hidup sebelum berlaku kiamat itu, semuanya akan dibangkitkan. Ramai lah ya, ramai. Mengerjakan haji pun dah cukup ramai kan. Ini lagi ramai ni ya. Sekali lagi kita bimbang macam mana lah kita nanti ya. Tak usah lah bimbang ya. Tak usah lah bimbang. Sesiapa yang dahulunya menyembah sesuatu selain Allah ya, ketika itu Allah dah mendatangi mereka dan berfirman, sesiapa yang dahulu menyembah sesuatu selain Allah, maka hendaklah sekarang dia mengikut sembahannya itu. Sesiapa dulu tidak Islam, tidak beriman, tidak menyembah Allah, sekarang ikutlah sembahannya itu. Allah kata ya, sesiapa dahulunya menyembah matahari, hendaklah kini mengikut matahari tersebut. Ketika itu orang dah sedar tu, bila bangun saja di akhirat sudah sangat takut, rasa sangat takut ya, sudah teringat kesesatan. Kalau dia bukan Islam lah ya, kalau Islam teringat dosanya ya. Sesiapa dahulu menyembah bulan, hendaklah sekarang dia mengikut bulan tersebut. Sesiapa dahulu menyembah tauhid ya, berhala ya, maka hendaklah kini dia menyembah tauhid tersebut. Maka masing-masing mengikut apa yang disembahnya sewaktu dunia, hingga tinggallah para umat ini, dan termasuklah orang yang munafik di dalamnya. Allah berfirman, akulah Tuhan kamu ya. Jadi ketika apabila dibangkitkan hari kiamat, ini sebahagian daripada prosesnya ya. Kita tak perlu fikir ya, kalau orang tu tak ngaku menyembah matahari je no. Bukan kita, bukan pikiran kita ya. Allah Maha mengetahui ya. Allah masih ada masa untuk menentukan orang ni menyembah matahari, orang ni menyembah bulan, orang ni menyembah berhala, sebahagian lagi menyembah Allah ya. Allah masih ada masa melakukan semua perkara tu. Jadi kita jangan tersilap je, jangan kita mikirkan macam apa tu begitu besar sekali urusan akhiratnya. Tak besar bagi Allah tidak besar ya. Yang kita fikir, adakah kita selamat di hari akhirat nanti? Timbul soalan macam mana nak selamat? Maka jawapannya saya beri mula tadi ya, iaitu wahai orang beriman, hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memikirkan apakah yang disiapkan bagi menghadapi hari akhirat. Tiap-tiap diri kita pada sepanjang masa dalam kehidupan kita fikir
apakah yang kita siapkan untuk hari akhirat kita? Ya? Iaitu masa sembahyang wajib, sembahyang sunat, masa puasa wajib, puasa sunat. Masa yang lain silaturahim, sedekah, zikir, salawat, istighfar. Masa yang lain tolong orang ya, infak dan sebagainya. Masa kita ada banyak ya, buatlah apa-apa yang mendatangkan pahala. Jadi pegang sajalah, iaitu sepanjang masa kehidupan kita siapkan diri menghadapi hari akhirat ya. Mereka berkata, inilah kedudukan kami sehingga kami didatangi oleh Tuhan kami. Maka Allah datang oleh mereka dengan rupa yang asli, lalu berfirman, akulah Tuhan kamu. Mereka menjawab, ya, engkau adalah Tuhan kami ya. Kemudian jambatan Siratal Mustaqim dibentangkan oleh para malaikat berdiri di samping jambatan tersebut sambil mengawalnya. Ini kita beriman sajalah ya. Tak perlu tahu dibuat berapa ya. Tak perlu tahu ya. Luas macam mana tak perlu tahu ya. Kita balik kepada siapkan amal tadi. Ya. Sebab perkara-perkara yang gaib tidak boleh difikirkan. Beriman saja ya. Perkara gaib tidak boleh fikir. Hari kiamatnya tak boleh fikir. Allah kita tidak boleh fikir, kita beriman saja. La tafakkaru fi khalqillah. Kaedah di dalam akidah ya, tauhid itu. Jangan berfikir tentang kejadian Allah. Allah itu macam mana ya? La tafakkaru fi khalqillah. Tapi kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir keadaan Allah itu, zat Allah itu macam mana. Fikirlah kejadian-kejadian Allah ya. Jadi jambatan sirat ya, Siratal Mustaqim dibentangkan ya. Pada waktu itu tidak seorang pun yang bercakap melainkan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul berkata, ya Allah, berilah keselamatan. Berilah keselamatan ya. Kita pun itu saja yang kita cakap ya. Lain beritu tak ada dah. Sebab sudah nampak sirat itu. Di bawahnya neraka. Yang tak sampai nak sembang lah ya. Jumpa lah kawan kamu. Sama kampung Ibung. Tak kenal dah. Memang sama. Memang boleh jumpa. Tapi tak kenal dah. Mak ayah kita, sebelah kita. Tak kenal dah. Kalau kita boleh bayangkanlah. Tak kenal mak ayah. Betapa huru-hara. Itulah dia huru-hara hari kiamat. Huru-hara kiamat ya. Kalau masa tsunami tu masih sampai lagi ya. Yang tak sampai masa dibawa ada air laut ya. Lebih tinggi daripada pokok nio ya. Pokok nio sako lah. Masa tu tak tinggal, lepas tu tinggallah mak ayah. Apalah khabar dia bawa ada air laut adik-beradik anak-anak. Sampai lagi. Itu kecil tu, itu 1/100 huru-hara. Tapi huru-hara kiamat ni tak sampai ya. Tak sampai nak mandang sebelah, tak berani kita. Sebab kita mikirkan nasib kita ya. Rasulullah menambah, dan kedua hujung jambatan sirat itu didapati kalalib, besi yang bengkok hujungnya untuk mengorek bara api seperti duri pokok as-sa'dan yang amat tajam. Tahukah kamu pokok al-sa'dan itu? Mereka menjawab, tahu ya Rasulullah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa mereka menjawab, seolah-olah engkau adalah penggembala kambing, wahai Rasulullah. Kerana baginda mengetahui pokok as-sa'dan. Rasulullah menjawab, benar, tiada seorang pun Nabi melainkan pernah menjadi penggembala ya. Jadi kita perlu faham keadaannya ya. Sangat menggerunkan ya, jambatan sirat itu. Rasulullah bersabda, ia seperti duri pokok as-sa'dan. Ia bukan dia ya. Tetapi hanya sahaja Allah yang maha mengetahui berapa besarnya ya, pengait itu. Dia sentiasa mengait siapa pun yang melewati jambatan. Ada sebagian mereka yang dapat dengan mudah selamat ya, daripada terjatuh. Sampailah dia ke seberang ya. Ada pengait ya, yang mengait orang ya, hingga menjatuhkan ke dalam neraka. Ada juga yang tergelincir dan hampir terjatuh dari jambatan, namun akhirnya selamat sampai ke seberang. Hampir-hampir terjatuh.
Ada yang terus terhumban dan terjatuh ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi keadaannya kita perlu yakini betul-betul ya. Kita kalau hari panas, selipar tak ada, jalan nanti tak terayau kita lah ya. Jalan ke simin tak terayau kita. Tapi kalau simin Masjidil Haram mungkin tak panas lah ya. Tengoklah kos dia pula berapa ya. Simin Masjid Nabawi mungkin tak panas lah. Selipar hilang, sampai lah pergi ke kedai beli. Lain beritu tak terayau kita dah. Ini bukan jatuh atas simin yang panas ya. Atas api yang menyala-nyala ya. Selain itu Allah memerintahkan kepada malaikat supaya mengeluarkan semua orang menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukan dengan siapapun selain daripadanya ya, dari dalam neraka. Allah perintahkan malaikat keluarkan orang yang berimanlah ya. Tubuh mereka hangus dan hangin kerana terbakar dalam api, sedangkan mereka tetap mentauhidkan Allah. Dibakar juga ya kerana dosanya, tapi hatinya tetap beriman ya. Sementara orang musyrik dibiarkan tetap dalam api neraka selama-lamanya. Orang musyrik, orang menyembah berhala ya. Ahli tauhid dikeluarkan dalam keadaan hitam legam pada seluruh tubuhnya, dibakar, kecuali bahagian-bahagian tubuh yang pernah sujud kepada Allah ya. Bahagian tubuh yang pernah sujud kepada Allah, dahi, kedua tapak tangan ya, dua lutut, dua jari, ujung-ujung jari kaki ya, ketika sujud itu ya, dan termasuk hidung. Sebab dia telah mengharamkan api neraka daripada membakar bahagian-bahagian anggota tubuh yang mulia itu. Kemudian mereka dimasukkan dan direndam ke dalam sungai kehidupan hingga bersih dan berseri semula. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam syurga ya. Jangan kita ambil yang ujung ya, masuk yang syurga ya. Tak boleh ya. Tak boleh orang Islam kata macam tu ya. Masuk neraka pun lama masuk syurga juga. Tapi masuk neraka tu berapa tahun tak tahu ya. Azabnya memang azab lah ya. Tak berubah ya. Walaupun Allah beri ancaman ini kepada Nabi SAW 1400 tahun dulu. Kalau dunia ni lagi 600 tahun baru kiamat, sama juga ancaman tu. Sama juga ya. Azab Allah adalah bakaran api neraka. Azab lain banyak. Tapi setakat dalam kitab ni bakaran api neraka ya. Rasulullah juga menceritakan tentang kisah yang terakhir sekali ya. Masuk syurga. Setelah dikeluarkan dari neraka, dia berdiri dan wajahnya dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan oleh Allah kepada neraka tersebut. Maka dia berkata, "Ya Allah, palingkanlah wajahku daripada neraka. Sungguh apinya telah menghanguskan seluruh badanku dan baunya telah meracuni tubuhku." Ya. Orang yang terakhir keluar daripada syurga ya, daripada neraka akan dimasukkan ke syurga. Tapi Allah hadapkan wajahnya ke neraka sampai dia dibakar tadilah ya. Maka dia berkata, "Ya Allah, palingkanlah wajahku daripadanya." Dia boleh palingkan wajah sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Itu pun sebagai azab Allah ya. Dia menghadap neraka tu sangat menakutkannya ya. Apinya telah menghanguskan seluruh badanku. Hangus bukan sekali ya. Habis daging terbakar, ada balik daging yang baru. Bakar lagi. Banyak lagi dosa, ada lagi daging baru, bakar lagi. Bukan sekali ya. Allah berkata kepadanya ya, berfirmanlah, "Wahai anak Adam, jika aku kabulkan permintaanmu, apakah kamu mempunyai permintaan yang lain kepadaku selain daripada itu?" Selain daripada dipalingkan wajah di neraka tadi, dia menjawab, "Demi kemuliaan dan keagunganmu, aku tidak minta perkara selain daripada itu." Kemudian Allah palingkan wajahnya dari neraka dan menghadapkannya ke syurga. Allah kata, ada tak permintaan lain ya? Dia tak minta lain, tak terfikir dia nak minum ke tak terfikir ya. Dia sangat takut menghadap neraka tu ya. Begitu dia melihat syurga, dia terus melihat taman bunga-bunganya yang indah dan buah-buahannya yang ranum serta segenap keindahan dan kebahagiaan yang ada ya. Bila dia tengok syurga saja, dia melihat taman-taman bunganya ya, yang indah. Kita ni dalam hidup kalau pernahlah masuk taman
taman bunga yang hebat, kita kata osal hebat ya. Itu 1/100 daripada kehebatan taman bunga syurga ya. Kita nak buat landscape macam syurga tak terbuat dah ya, tak terbuat. Dan buah-buahannya random, dia nampak buah-buahan sedang masak. Kalau kita nak cari rambutan anak sekolah, tak ada sesuatu ya. Tak ada orang nak makan rambutan dah ya. Di syurga tu semua buah-buahan yang sedap lah ya. Tak ada buah-buahan yang tak sedap ya, sebab Allah adakan khusus kepada ahli syurga ya. Segenap keindahan dan kebahagiaan yang ada ya, dia tengok sangat hebat lah. Allah datangkan hati perasaannya yang hebat ya. Wahai Tuhanku, dekatkan aku ke pintu syurga. Dia dah masuk syurga lah ya. Allah berkata, memang celaka engkau wahai anak Adam, bukankah engkau telah mengatakan bahawa engkau tidak akan minta lagi yang lain kepadaku? Baiklah, tapi jika telah aku dekatkan engkau ke sana, apakah engkau akan minta yang lain ya? Dia menjawab, demi kemuliaan keagunganmu, aku tidak akan meminta lain daripada itu ya. Janganlah kita kata, apalah orang ni salah cakap, salah minta ya. Tak. Allah sudah programkan begitu ya. Di dunia semasa hidup kita dah beritahu. Jadi kita boleh fikir ya. Kita boleh fikir. Maka Allah mendekatkannya ke pintu syurga, tapi tidak masukkannya. Dia kata dokek ya. Namun tak kala dia telah berada di hadapan pintu syurga dan melihat sungai-sungai, rumah-rumah, istana-istana, permaisuri-permaisuri dan segala keindahan syurga, dia berkata kepada Allah, masukkan aku ke syurga. Bila dia dah ada dekat dengan syurga dan di pintu syurga ya, dia melihat sungai-sungai. Sungai. Kita kalau tengok sungai yang tercemar, kita pun tak selera tengok dah ya. Ini sungai syurga ni. Sungai syurga. Kalau tak hebat, tak ada dalam kitab, tak ada dalam Quran ya. Jadi sangat hebatlah ya. Rumah-rumah. Macam mana tak tahulah kita. Keadaannya, sifatnya memang indah ya. Kalau sama dengan rumah dunia ni, tak hebatlah syurga tu ya. Istana-istana. Kalau kita tengok istana Sultan Brunei, kita kata salah hebat ya. Di syurga nanti tidak ada istana macam tu ya. Semua istana lebih hebat lagi. Dan kita boleh dapat ya. Dia pun tengok permaisuri ya, bidadari lah ya. Dan segala keindahan di dalamnya. Lalu dia berkata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Allah berkata, celakalah engkau. Alangkah zalimnya engkau, alangkah mudahnya kamu untuk tidak menepati janji. Mengapa engkau tidak memegang janjimu? Baiklah, tapi jika aku telah kenang permintaanmu, adakah engkau akan minta yang lain? Demi kemuliaan keagunganmu, aku berharap semoga sejak hari ini aku tidak lagi menjadi orang celaka. Allah pun masukkannya ke dalam syurga. Dan setelah sampai di dalamnya, Allah berkata, adakah engkau mengimpikan sesuatu ya? Maka dia menyebutkan bahawa dia menginginkan itu dan ini. Dalam Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari, disebutkan bahawa Allah ketika itu menyebutkan setiap kenikmatan yang ada dalam syurga. Sama ada istana yang mewah ya, aliran sungai, sekali lagi sungai disebut ya. Jadi kita kena betulkan ya, pahaman kita. Sungai ini sangat indah lah ya. Di dunia ini kita tak nak tengok sungai dah ya. Akhirat besok, sungai di antara pemandangan yang indah. Gedung maupun bidadari ya. Allah terus menyebutkan berbagai keinginan, keimpian dan impian kepadanya, hingga tidak satu pun yang menjadi impiannya lagi. Hingga Allah berfirman, tidakkah engkau mahukan itu dan ini? Akhirnya Allah berkata kepadanya, aku berikan kepadamu itu dan ini, dan aku tambah lagi dengan itu dan ini, dan banyak lagi. Dalam riwayat Abu Sa'id menyebutkan bahawa Allah ketika itu memberikan kepadanya sebuah pemberian yang sama nilainya dengan kerajaan terbesar yang ada di dunia, ditambah lagi dengan 10 pemberian lainnya yang sama dengan itu ya. Jadi kisah ini menunjukkan bagaimana Allah masih ada masa ya untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu kepada orang yang akhir dikeluarkan dari neraka dan akhir dimasukkan ke syurga itu ya. Itu orang yang akhir lah ya. Orang yang awal sudah berada dalam syurga ya.
Dalam ayat lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sebuah pemberiannya yang sama nilainya dengan dunia, ditambah lagi dengan 10 kerajaan yang seumpama dengannya, ya. La ilaha illallah sungguh tidak ada artinya dunia bila dibandingkan dengan akhirat, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia seperti tidak ada apa-apa. Sebab itulah dunia ni gunakan untuk kehidupan kita menuju akhirat, ya. Emas, perak, istana yang wujud dunia ini sama sekali tidak ada artinya meskipun ditambah 10 kali ganda. Sebab ketika itu tiada lagi sakit, takut, ngeri, duka, sedih dan sengsara. Apa yang ada di dunia ni tidak ada nilainya di akhirat itu. Orang yang paling kaya, makanan paling mewah dia rasa, pakaian paling mahal, ya, kenderaan paling canggih. Kalau Allah kata kau nak balik dunia, boleh tak? Kau dunia hidup senang, dia kata tak nak. Tak nak dah, ya. Bukanlah kamu sangat kaya semasa dunia, ya. Tak nak dah. Tak nak ada hati dia balik dunia lah, ya. Tak nak, sebab akhirat tu berpuluh kali ganda lebih hebat daripada dunia, ya. Di akhirat juga tidak ada sakit, ya. Sakit luka, sakit badan, sakit kepala, ya. Semua penyakit tak ada. Rasa takut tidak ada. Kita dunia ni ada juga lah takut pada masa tertentu, ya. Ngeri tak ada, ya. Duka tak ada, sedih tak ada, sengsara tak ada di akhirat itu, ya. 958, ya. Tandakan situ. Minggu depan kita sambung lagi, ya. Minggu depan hari Selasa yang akhir sebelum Ramadan lah, ya. Kalau tuan-tuan nak tanya pelajaran ini atau nak tanya perkara lain, masih ada masa, silakan, ya. Tak boleh. Memanglah penerokok, ya. Penerokok kotah pun sama, ya. Selama aja Felda ni. Basuh memanglah. Halung lagi, ya. Dia tak puasa. Memang betul cakap cikgu tu, daripada pagi dia pergi kebun, dia bawa tu, ya. Bagi dia tidak heran lah, kawan-kawan dia pun buat air tak, ya. Padahal dia kena cuba dulu, ya. Memang ada kenyataannya bagi orang yang seumur hidupnya bekerja keras, ya, bekerja kuat, memerlukan tenaga semua, ya. Kalau dia tak teraya, baru boleh tak puasa, ya. Tapi dia pada pagi memang berniat tak puasa dia tak bersahur dan dia memang berniat tak puasa. Tak boleh tu. Dia cuba jadikan budaya pula, ya. Seolah-olahnya kalau orang Felda semua macam tu. Akhirat nanti boleh tak jawab tu. Semua orang Felda semua macam tu. Kalau Allah tanya, dia jawab pula. Kalau saya tak pergi metik, siapa nak pergi makan anak bini saya? Jawablah. Kalau boleh, okey lah, ya. Andal lah. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak ada, ya. Orang Islam zaman Nabi berperang dalam bulan Ramadan, ya.
Walaupun ada kelonggaran, kalau musafir dengan tujuan baik boleh berbuka puasa, maksud dia tak meneruskan puasa lah, ya? Bukan daripada mula dia tak puasa, ya? Itu pun kita tak buka puasa, ya? Kita naik kereta pergi Kedah, misal kata, tak adalah daripada sini kita tak puasa, tak ada. Dan sampai sana pun kita hukumnya boleh berbuka, tapi kita tidaklah berbuka. Sayang kita. Ini daripada awal memanglah bawa makanan, ya, buat air, memang tak puasa, ya. Hukumnya tetap tak boleh lah. Bahkan kalau ikut pada kitab Fiqh Syafi'i ini, sesiapa yang tidak berpuasa dan mengingkari wajibnya, dia kata macam mana nak puasa, ya, saya tahu kerja ni, ya, maka orang itu jatuh kepada hukum kafir dan pemerintah Islam wajib menangkapnya dan menyuruhnya bertaubat dalam tempoh 3 hari. Kalau tidak bertaubat, maka wajib dihukum bunuh. Dalam kitab yang itulah. Kalau seorang kena, lain semua bersuara, semua bertaubat, ya. Semua bertaubat. Cuma terawih, penuh surau, silap-silap, buntuh surau, ya. Dia ramai orang. Tapi hukuman tu tidak dibuat, ya. Tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, tengoklah, ya, tak ada yang tak bersuara, ya. Sekarang berapa ramai orang tak puasa? Dia dah lari tak puasa. Kita memandu, kan lagi pertama kita mandu. Kita potong dia, kita tengok dia mokok. Orang bekerja kuat ni memang jadi alasan betul, ya. Dulu saya ngajar Felda, ya. Kawan saya cikgu ngantar seorang budak sakit perut balik. Sampai rumah penoloko. Cikgu tu beri salam, ya. Ayah ada keluar daripada dapur lah. Keluar dari dapur, ditanya apa kena anak dia, cakap. Cikgu ni kata sakit perut, sebab tu dia hantar balik. Masa tu dia lupa pasal tangan. Nasi ada ke tangan ni, nah. Cikgu tu hidup boleh, kalau tak saya panggil cikgu tu. Dia lupa pasal tangan. Sebab apa dia lupa? Sebab dia memang tak puasa. Dia tak ada tahunnya, bulannya dia puasa. Jadi dia tak perasan orang lain puasa, ya. Itu dah romannya, ya. Orang macam ni memanglah, ya. Kalau dia tidak menafikan puasa itu wajib, dia jadi fasik. Jadi sengaja, hukumnya fasik, iaitu sengaja melakukan dosa. Dia tahu. Kalau dia kata saya tak wajib dah, kau ramah pergi dengan ceramah, kau lah wajib puasa, dia menjadi kafir, ya. Jadi keturunan kita ingatlah, ya, hukumnya sangat baiklah. Bahkan dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang meninggalkan 1 hari puasa Ramadan, kemudian dia bertaubat dan menggantinya, maka dia tidak mampu menggantinya, walaupun berpuasa seumur hidup. Seumur hidup dia puasa. Mengganti sehari ya, dulu tinggal masa muda dulu, tidak boleh ganti. Ganti tetap ganti, ya. Tapi tidak terganti, dosanya tidak terhapus, ya. Sebab dia sengaja meninggalkan puasa, ya. Jadi kita ambil maklum dan ambil juga perhatian supaya keluarga kita tidak meringankan hukum berpuasa, ya. Kalau ada soalan lain silakan, ya. Sekali bayar boleh, boleh. Ansur ni boleh, tapi takut tak sampai, ya. Kita baru ansur sikit, kita pula dah tak ada lagi, takut tak sampai. Fidyah puasa ni bagi kita yang hidup ni, kalau dah melangkau tahun, ya, tahun lepas tak puasa, contohnya tahun ni tak ganti-ganti, masuk Ramadan, adalah kena fidyah. Lepas raya nanti kenalah fidyah, ya. Sehari tinggal puasa 1 cupak boleh, ya. Tapi puasa tetap ganti juga. Jadi kalau kita buat beransur-ansur ni, takutnya kita tak sampai masuk.
Kalau kita bayar fidyah untuk arwah mak ayah kita, mungkin dia dulu dia tak puasa lah, hidup susah ya, kerja di ladang, semua hidup susah. Kita nak mengganti puasa dia, bukan ganti puasa ya, ganti puasa boleh, tapi biasa kita bayar fidyah lah. Itu boleh beransur-ansur ya. Contohnya tahun ni kita mampu bayar fidyah untuk mak ayah kita ya, seorang 15 hari lah. Jadi 2 orang 30 hari. 30 hari itu fidyah dia sehari dalam RM3.75, bawa ke RM4 lah. Katalah RM4 kali 30 hari RM120 ya, RM120 berikan berilah kepada berapa orang yang dapat. Mungkin 4 orang 5 orang, kalau baris 5 kilo lah. Kalau baris 5 kilo mungkin boleh dapat 4-5 orang lah ya. Itu beransur tu adalah maaf kita agak-agak je mak ayah kita tak cukup puasa, kita ansur-ansur lah bayar fidyah, ada maaf Tapi kalau kita sendiri tak boleh, kita sendiri habis Syawal gantilah puasa cepat ya, gantilah puasa cepat. Kalau dah berlangkau tahun fidyah ya, bayar fidyah. Itu tak banyak tu, contoh yang saya cakap tu lagi banyak ya. Suami dia meninggal ya, saya mengajar di masjid tu. Pengajar masjid tu, suami dia selalulah datang masjidnya. Dia kata, bila suami dia meninggal, dia telefon saya. Dia kata suami dia ni boleh katakan tak puasa daripada bujang tu. Hidup dengan dia 30 tahun lebih, 40 tahun. Dia tahu suami dia puasa ke tidak. Entah berapa hari dia puasa. Macam mana nak buat, dia kata. Saya pergi pusat zakat Bahau. Saya terangkan situasi begitu ya. Pusat zakat pun kira ya, 1 hari bersamaan dengan tak sampai RM4 lah ya. Katalah RM4. Kalilah berapa tahun ya. Kalilah berapa tahun dia tak puasa tu ya. Dan fidyah ya, fidyah tu kalilah berapa hari dia tak puasa. Jumlahnya banyak ribu ya. Saya telefon dia balik. Saya bagi dah tahu jumlah tu. Dia macam dia ubah Dia kata bukanlah tak puasa langsung, separuh ada orang tak puasa. Saya dah tahu hati dah nak menyelesaikan masalah dia. Saya kata kalau separuh masih banyak ribu lagi. Esok dia telefon lagi. Dia kata separuh pun tak sampai dah. Dah. Saya kata macam ni lah Kak makan. Saya dah tolong tanya pusat zakat, saya dah torangkan jawapannya. Kak bergalih-galih lah. Jadi saya tak nak menanggung, saya tak nak bertanggungjawab. Terpulang lah ya. Nak anggap berapa hari yang tinggal, apa fidyah itulah kadar dia. Rasa-rasa berapa hari yang tinggal, bayar fidyah tu ya. Itu memang pengalaman sendirilah. Memang saya tengok ya. Jadi jumlah itu kalau dah berpuluh tahun tak puasa banyak jumlahnya ya. Itu pun kalau orang rumah dia bayarkan selagi belum selesai bayar, maka si mati diazab di dalam kubur. Kita kena tak boleh ambil mudah ya. Kalau semayang lainlah ya. Memanglah kalau dah tertinggal tu sendiri tinggal sendiri buat. Kalau dah meninggal serah kepada Allah saja. Tapi puasa waris dia boleh ganti dengan duit lah ya, fidyah beransur-ansur. Contoh nombor 4-nya kalau ada lagi, kalau tak ada kita kan tutup, tamatkan ya, tangguhkan. Jadi kita sambung minggu depan lah ya. Tuan-tuan nak tanya hal puasa, tanyalah ya minggu depan ya, ataupun sepanjang bulan Ramadan nanti ya. Saya kalau menerangkan apa yang saya fikir penting saja, mungkin tuan-tuan adalah perkara yang lagi penting ya, jadi tanyalah. Jadi tuan-tuan mempan sekadar itulah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya yang saya terangkan ini. Kalau ada 1-2 ilmu yang baru tuan-tuan dapat kerana mendengar kuliah ini, itulah yang dikatakan faedah yang dapat kerana datang majlis ilmu. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima sebagai tambahan amal kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ah, tak berdengar je. Kuat sikit, kuat sikit. Cuba kuat sikit. Waris dia kena bayar. Waris dia kalau isteri lah, kalau tidak anak-anak. Ganti puasa itu dengan membayar fidyah. Kalau dia nak ganti puasa, silakan, boleh. Tapi kita ada pilihan, tak teraya kita puasa. Jadi bayar fidyah. Fidyah dia kena bayar. Kalau kita tak tahu, tidaklah jadi tak jadi dosa kita lah, tak tahu. Kalau kita tahu, kita sebagai siapa? Isteri, kita bertanggungjawab. Kita sebagai anak, kita bertanggungjawab. Kalau kita tahu, kita kena bayarkan fidyah dia. Banyak, memang banyak lah. Memang banyak. Tapi ada orang yang buat, tiap-tiap tahun dia buat. Tiap-tiap tahun dia nanti. Sampai bila dia cakap, sampai dia mati. Tak banyak pun. 30 hari, 1 lebih kan? 1 lebih. Buatlah 1 lebih setahunnya. Sampailah dia mati. Kalau ada soalan lagi, minggu depan dia tanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sakinata wal barakata wal hidayata was salamata ala hadzal majlis minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum.